So guys, adakah korang mencari webcam yang harga berpatutan, kualiti cantik dan memang sangat mudah untuk digunakan? So ini adalah satu daripada brand iMeet. Model adalah C60E 4K. So ini USB webcam straightforward yang korang just boleh cocok ke korang punya laptop ke PC dan boleh gunalah untuk korang nak buat online meeting ke, ataupun kalau korang nak guna untuk game streaming pun boleh juga. So maximum quality boleh pergi setinggi 4K at 30 fps. So ini dia punya design webcam. So korang boleh tengok dari dua mikrofon kat belah kiri kanan ni. So kalau korang tak nak guna korang punya mikrofon, daripada sini pun boleh, tak ada masalah. Kabel jenis non-detachable kalau dibandingkan dengan dia punya kebanyakan webcam. Dan kabel ni jenis cocok USB-A, plug and play saja. Panjang dalam 1.5 meter. Webcam ni korang boleh tiltkan atas ke bawah macam ni, dan juga boleh pusing 360 darjah bergantung kepada keselesaan. Dia pun disertakan sekali dengan privacy cover yang korang boleh tutup kalau korang tak nak guna webcam ni. Lepas tu kat bawah sini ada dia punya screw thread kalau korang nak pasangkan ke tripod lah. Ataupun kalau tak nak pasang ke tripod, korang boleh buka dia punya lipatan ni, sangkutkanlah dekat korang punya monitor. Punya FOV ataupun field of view dia dalam 73 darjah. Dan kamera ni pun ada sekali autofocus. Dan juga untuk webcam ni pun ada support software iaitu iMeet Link, berbeza dengan iMeet Studio. So iMeet Link ni lebih simplify. Korang tak boleh adjust macam-macam lah. Lebih kepada nak adjust dia punya exposure, dia punya sedikit colouring, tapi tak banyak sangat lah. Dan korang boleh tengok dia punya video dan juga audio quality daripada webcam ni. So guys, inilah kamera test berserta dengan mikrofon direct daripada webcam ni, iMeet USB webcam 4K resolution. So saya rasa sekarang ni saya dah setkan yang paling highest quality. So korang boleh tengok lah dia punya quality image. Alright, dan juga ada sedikit bantuan lighting lah. Okay. Tapi kalau kita alihkan lighting, okay, so mungkin boleh nampak lah dia punya low light dia tu biasa-biasa je lah. So ni keadaan bila low light condition, so quite okay lah, not bad. Untuk dia punya autofocus ni, bagi saya dia taklah sepantas macam dia punya model-model lain. Ambil masa dalam 1 saat je tu. 1 saat lah untuk dia betul-betul boleh fokus balik ke main subject. Jadi guys, kalau korang berkenan dapatkan webcam ni, boleh dapatkan sekarang.